Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni last day kami berada di Hokkaido. Sekarang ni kita menginap dekat dengan airport, New Chitose Airport. Kita nak gerak dah, nak balik. Ni penginapan kami yang terakhir, Hotel Min. Okey, penginapan dia ada 3 tilam macam ni. Lepas tu ada sofa macam ni. Lepas tu ada semua kitchen macam ni. Okey, ni sekarang ni Kak Yung nak breakfast. Terus baru masak, Abah masak tadi. Masak. Yang terbaik, tak sakit perut orang kata kalau macam ni. Telur macam ni. Okey, lepas tu kita duduk ni di tingkat berapa? Tingkat 2 rasanya. Okey tu. Dia ada balcony kecil macam ni. Kat luar ni sejuk. Kedai. Okey, alhamdulillah Allah rezekikan tempat yang selesa. Okey, doakan kami ya, selamat balik, sihat, mudahkan. Okey, siapa yang menonton, yang tengok post daripada Cik Zu ni, Cik Zu doakan supaya mendapat rahmat Allah dan rezeki yang berkat, yang berpanjangan, yang boleh mudah untuk bawa ke syurga. Amin ya rabbal alamin.